Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama, pahala diganda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah para pendengar dan pemerhati sekalian. Alhamdulillah pejam celik kita sudah berada di penghujung Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita semua ma'ruf, kita semua tahu bahawa Ramadan akan berlabuh. Ramadan akan meninggalkan kita dan berkemungkinan kita jumpa ataupun tidaknya dengan Ramadan pada tahun hadapan. Persoalannya, berjayakah kita menghadapi Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sidang pendengar sekalian, apabila kita membicarakan kedudukan kita di akhir Ramadan, bila kita membicarakan di manakah kita ketika Ramadan mahu berlabuh, maka saudara-saudari sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan suatu peristiwa yang berlaku kepada umat dia di akhir-akhir Ramadan yang mungkin boleh menjadi pengajaran ataupun iktibar kepada kita. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar Masjid Nabawi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik di setiap tangga mimbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin. Lalu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di bawah mimbar pada ketika itu tertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amin, amin, amin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habis berkhutbah dan turun daripada mimbar, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar, satu langkahan demi satu langkahan baginda mengucapkan amin, amin, amin. Apakah itu ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW menyatakan bahawa, hadis ini panjang ya, saya ambil yang penting yang ada berkaitan dengan Ramadan sahaja. Antaranya faktor ataupun sebab Rasulullah SAW mengucapkan amin ketika di atas ketika berjalan menuju ke mimbar itu, kata Rasulullah SAW, kerana aku mengaminkan kata-kata Jibril alaihi salam. Apa kata Jibril? Jibril kata, celakalah, amat malanglah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya Ramadan, sebelum Ramadan, kemudian masuknya Ramadan dan berlabuhnya tirai Ramadan. Pada ketika itu mereka tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Jibril, amat malang, amat celakanya orang ini akhirnya Ramadan, keluarnya Ramadan, tetapi dosa-dosa yang dibawa sebelum daripada Ramadan itu tidak dapat keluar bersama-sama dengannya Ramadan. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah dia sebenarnya muqaddimah ataupun pengakhir kepada Ramadan. Sama-sama kita tanya kepada diri kita sendiri, adakah akhirnya Ramadan itu, akhirnya bulan yang mulia ini bersama-sama dengan Ramadan itu membawa keluar segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan satu ketika dahulu.
Kalau tidak berjaya, artinya Ramadan yang datang itu tidak mendatangkan apa-apa kebaikan kepada kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa klimaks ataupun benda yang paling asas di dalam Ramadan itu adalah apa yang perlu kita pinta, kita perlu minta syurga dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin tuan-tuan sekalian kita mendapat syurga Allah Ta'ala sekiranya dosa kita itu tidak diampunkan oleh Allah. Mana mungkin kita mendapat rahmat Allah kalau di akhir Ramadan kita tidak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Sebelum Ramadan kita bawa dosa, akhir Ramadan kita bawa dosa, berlabuhnya Ramadan di sisi Allah Ta'ala kepada kita tidak ada sebarang perbezaan yang menyebabkan akhirnya Ramadan yang kita lalui itu hanya sekadar mendapat dahaga dan juga lapar sahaja. Tuan-tuan, sidang pendengar sekalian, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Kita bermohon kepada Allah agar datangnya Ramadan bersama-sama dengan kita, berlabuhnya Ramadan bersama-sama dengan kita, berlabuh dengan menghabiskan ataupun menghabiskan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Ramadan yang akan berakhir ini memberikan kebaikan kepada kita, akan memberikan segala kesejahteraan kepada kita. Insya-Allah Ramadan ini adalah Ramadan yang akan membebaskan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu dahulu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.